Tuan-tuan biasa dengar tak? Hadis Rasulullah cerita orang pergi sembahyang Jumaat kosong, tak dapat apa-apa. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sebut wahai Muhammad, ada di kalangan umat kamu ni, hari dia masuk dalam kubur, hari pertama tak dia jenazah dia dalam kubur, dia pandang kanan, kiri, belakang, depan, atas, bawah, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tak ada. Sembahyang dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak puasa ke? Puasa dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak buat haji ke? Dia tak terlibat dengan jemaah ke? Dia tak buat dalam perjuangan Islam ke? Dia terlibat semua, tapi kosong. Allah tak terima. Tuan-tuan bayang macam mana nak buat hari pertama masuk kubur tu, tengok kanan, kiri, belakang, depan, tak ada apa-apa. Dia tak buat keamalan. Akhsarina a'mala. Kenapa jadi demikian? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sepanjang dia hidup, dia sesat dalam perjalanan hidup dia di atas dunia. Dia tak sedar yang dia dalam cantuman guni orang. Orang dah ikat dah. Disesatkan dalam hidup dia sepanjang hidup di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia buat amalan, dia rasa cantik dah amalan dia. Tiap-tiap tahun pergi Mekah, tiap-tiap bulan Ramadan dia derma, ajak orang berbuka puasa, tapi Allah tak terima. Tuan-tuan biasa dengar tak? Hadis Rasulullah cerita orang pergi sembahyang Jumaat kosong, tak dapat apa-apa. Berapa ramai orang pergi buat haji, haji dia tidak mabrur pun, lepas letih dan lelah aja. Ni dalam hadis Rasulullah sebut, wa kam min sa'im, berapa ramai orang yang puasa, laisa lahu illa al-ju' wal atash. Dia tak dapat apa-apa kecuali dapat letih, dahaga, dan juga dia letih, lapar je dalam hidup dia. Wa kam min qa'im, berapa ramai orang yang sembahyang malam, dia tak dapat apa-apa daripada sembahyang dia, illa ta'ab wan nasab, kecuali dia dapat letih dan juga lelah dalam hidup dia. Punca apa dia? Dia sesat. Dia disesatkan. Saya akan jawab sekejap lagi. Punca besar dalam hidup di kalangan kitanya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sangka amalan dia tu amalan terbaik yang sedang dilakukan dalam hidupnya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Orang ni orang yang tak percaya pada ayat-ayat Allah, dan dia tak yakin pun dalam hidup dia terhadap pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, hancur lebur amalan-amalan dia. Fala nuqim lahum yaumal qiyamati wazna. Di hari akhirat tidak dikira langsung amalan dia, junam terus masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.